Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dalam Borak Berdua Podcast. Okay, Alhamdulillah hari ini merupakan episod yang Sembilan Kelantan ke? Dok ambo buka Kelantan, ambo Putrajaya. Okay, Alhamdulillah guys, episod yang ke-9 dah hari ni, minggu ni. Dan macam yang kita orang dah pernah share sebelum ni, Borak Berdua Podcast kita akan keluarkan ataupun kita akan release setiap hari Rabu di YouTube channel Akmal Abdullah. So make sure siapa yang belum follow, go follow guys Akmal Abdullah di YouTube channel kita. Boleh dengar lah daripada episod yang pertama, kedua, ketiga sampailah yang ke-9 insyaAllah. Thank you guys for your support. Alhamdulillah, walaupun kita masih baru, walaupun belum ramai lagi yang mendengar, bolehlah bantu share-share kita punya podcast. Semoga dapatlah memberikan manfaat kepada anda semua insyaAllah. Alright, kenapa kita start buat Borak Berdua Podcast ni adalah kita orang suka share. Kami berdua memang suka share, sama ada Farid ke Akmal ke, kita orang suka share benda yang memberi manfaat kepada orang ramai. Apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari. Jadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah ayat sampaikanlah walau satu ayat. Macam tu. So insya-Allah lah. Jadi dari sharing, kita cakap why not kita buat podcast yang dapat bagi banyak lagi manfaat kepada mereka semua. Dalam masa yang sama juga sebenarnya bila kita buat podcast ni, barulah kita tahu isu-isu semasa. And then mostly macam Akmal dengan Faris ni pun, kita orang adalah suami isteri. Jadi bolehlah kita share sikit tips. Bukanlah tips, tapi share sikit pasal rumah tangga insya-Allah. Betul tak? InsyaAllah. So 8 minggu apa yang you rasa? Lah. Share pengalaman. Betul? Bukan tips. Pengalaman. Pengalaman, betul? Tak adalah. Itu je lah. It's my life. It's now or never. Baguslah. Ada platform untuk bercakap, berkongsi, merapu-rapu. Aduh. Itu je? Itu je lah. Oh, short and sweet. Okay. Alright, okay. So, baru-baru ni, Kalau nak tahu, ni lah baru nak keluar topik dia ni. Kalau tak, sampai sekarang tak tahu topik apa lagi ni. Ni baru tahu. Ni baru nak tahu ni. Okay, silakan. okay. Baru-baru ni saya terbaca lah ada satu thread ni keluar dekat feed saya lah. Jadi bila saya tengok dan saya baca thread ni, terus saya teringat kisah saya 14 tahun yang lalu. Sorry, 13 tahun. 13 tahun yang lalu. Okay. So, basically, saya suka nak share perkara ni sebab first, dari segi penyampaian, kedua dari segi penerimaan beliau. Okay. Okay, saya akan baca. Ke saya nak baca? Silakanlah. Okay, dia agak panjang sikit Mungkin satu episod ni cerita pasal ni sahaja. Saya boleh duduk diam je lah. Okay, taklah, silakan. lepas tu kita akan rungkaikan lah. Okay, apa kena-mengena dengan kehidupan kita dua lah. Alright. So, dia punya share ni dapat 17,700 likes. Ada komen 1,100. Dia punya repost 2,800. Dia punya share 2,500. Okay, so jom saya bacakan. Cue music. Sayang, you ni pandai je cue music. Okay, kita serius Okay, saya bacakan. Balik dari kampung, suami buka pintu. Tiba-tiba dia tutup balik dan peluk I. Tak boleh lah sayang. Nanti masukkan muzik kemudian lah. Kau tak gelak. Sayang, cerita sedih ni. Okay. Start balik. Kita start balik Banyak main lah lelaki aku ni. Balik dari kampung, suami buka pintu. Tiba-tiba dia tutup balik dan peluk I. Sayang, awak relax tau. Kalau ada apa-apa, awak jangan marah, jangan meratap apa pun tau. Dia kata, InsyaAllah, sikit je ni. Orang utara kot. I terus dubdap. Awak ni, jangan buat suspend boleh tak?
sambil sebut innalillah. Suami buka pintu, tengok TV dah tak ada, skuter elektrik anak dan penapis udara pun tak ada. So okay, I terus lari masuk bilik, cek barang kemas dulu. Tara! Ya Allah, rezeki depa. Masuk setiap bilik TV, apa saja yang ada semua depa ambil. Macam nak pindah rumah nah, suami periksa satu-satu sambil mulut dia tak henti ucap Alhamdulillah. Depa pun baik tak buat naya selerak-selerak rumah teruk sangat. Dan lagi dia duk puji penyangak-penyangak tu. Haha. Sambil dia cakap tak apa nah, kita pun mana ada apa-apa. Semua Allah bagi pinjam. So bila dia nak ambil balik, mana kita boleh marah. Yang peliknya, tahu tak apa? Sepanjang duk buat list barang-barang yang hilang, semua tu langsung sikit pun Allah tak hadirkan perasaan ralat ke, sedih ke dalam hati I. Rasa biasa je walaupun barang-barang kemas tu semua sangat tinggi sentimental value sebab I kumpul dari zaman muda-mudi. Ada yang hadiah dari kawan-kawan, set hantaran kahwin I dulu yang suami hadiahkan. Mungkin asbab dari niat untuk redha ni, Allah mudahkan semuanya. Bila dah report semua siap, dah siasat, tahu tak siapa yang curi? Jeng jeng jeng. Anak jiran-jiran satu taman ni je. 3 hari lepas, kes curi ni salah seorang dari tim depa meninggal OD dalam rumah. I duk tengok OD ni apa sekali overdose. Alright. Tahu tak suami I buat apa? Awal-awal lagi dia dah sampai rumah arwah, beli air mineral dan makanan untuk tetamu dan ajak I dan anak-anak sama pi ziarah sambil sedekahkan bacaan Al-Quran buat arwah. Dia minta I redha kalau arwah ada buat apa-apa salah dengan kami. Sebenarnya kan sesusah atau seberat mana pun ujian Allah, selagi kita terima sabar dan usaha untuk redha di situ, nanti Allah akan hantarkan makhluknya yang bernama ketenangan hati untuk bersama menjadi peneman kita untuk melalui setiap ujian itu. Hidup ni hanya ada kita dan Allah. Kata suami, siapapun makhluk yang Allah hantar untuk sakitkan kita atau khianati kita, percayalah, mereka juga hanya alat yang Allah hantar untuk menguji kekuatan iman kita. Habis kat situ. Saya baca macam, Masya Allah. Kan? You dengar I baca ni, apa yang you rasa? Hebat lah, dua-dua tu hebat. Kan? Exactly. Macam kita baca pun kita tak rasa marah, kita rasa tenang kan. Selalu kan kalau contohlah ada kejadian macam ni berlaku bila orang tu tulis dengan kemarahan, kita baca pun dengan orang kata intonasi marah, kita pun rasa geram, rasa nak marah, macam nak hempuk kan. Tapi bila kita baca ni, and mostly ramai yang komen cakap tenangnya baca. Macam tu kan, macam contoh macam ni Sebab tu kena baca komen. Exactly. Suami saya tak suka baca komen, saya suka baca komen. Dia kata subhanallah, bukan senang nak tenang dan redha macam ni. Redha ni ibarat kita terima musibah dengan rasa gembira. Baik, kenapa di awal tadi saya katakan bila saya baca kisah ni saya teringat kisah saya. Jeng 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 jeng. 13 tahun yang dulu kita throwback sikit lah. Okay, 13 tahun. Macam konsert Ramli Sarip. Kenapa? Lagu ini dicipta 13 tahun yang dulu oleh Abid Ali. Nama apa? Apa yang? Apa? Nama penulis lagu tu? Yang mana? Tak tahu, salah satu konsert dia lagu Camellia kot. Okay, siapa nama pencipta? Tak tahu. Tak tahu? Lagu Camellia tu macam mana sayang? Tak Ayo ingat. pasang sikit. Okay, Tak go. Tak ingat. Dia start dengan gugusan. Gugusan. Kenapa gugusan? Laki aku ni geram je. Alright. Okay, so sayang. Jom kita ceritakan. Silakan. 13 tahun yang Ai dulu. pula yang cerita. Okay, I cerita sikit je. Yelah cerita. Ai No, mana no. tahu cerita. I cerita sikit je, lepas tu you sambung. Okay, macam ni. 13 tahun yang lepas, waktu saya mengandungkan Awatif, saya jangan keluar daripada frame. Okay. 13 tahun yang lepas, waktu saya mengandungkan Awatif, waktu tu kami Merana. duduk, mengandung dululah. Kami duduk dekat rumah sewa di Presin 16. Okay, di Presin 16, rumah teres 2 tingkat. And then masa saya nak melahirkan Awatif, maksudnya dah hujung-hujung trimester tu, saya dah tak muat lah cincin kahwin apa semua. Memang saya dah cabut, dah buka. And then letakkan dekat atas almari meja makeup saya lah, dalam satu box barang-barang kemas dan semua sekali lah. And then
sama juga barang-barang suami saya pun macam jam tangan dia ke apa ke memang kita simpan kat rumah sahajalah. Okay, nak dijadikan cerita, saya nak bersalin, kemudian saya berpantang di rumah mak saya di Jalan Kelang Lama. Jadi Farih pun akan tidur sama dengan saya dekat Jalan Kelang Lama, dan seminggu sekali macam tu dia akan balik, ataupun 2 kali seminggu macam tu dia akan balik untuk ambil baju dia, untuk baju kerja kan, baju kerja ke, hantar baju ke, macam tu lah, untuk tukar baju dan sebagainya, sambil-sambil cek rumah lah. Alright. And then 2 minggu masa saya dalam pantang, Farih balik. Itu plan. Ha? Untuk I balik seminggu-minggu tu plan lah macam tu. Tapi Tak sempat pun. First 2 time minggu balik. tu first time tu balik Oh, okay, baik. So 2 minggu masa 2 minggu saya dalam pantang tu, Farih balik and then dia hantar message kat saya. Plannya you tidur, kita tidur sana, then I balik ambil barang. Yelah. Tapi Betul tak lah. sempat nak balik ni. First time balik. Yelah, first time balik tu 2 minggu dah. You kat Kelang Ya Lama. ke? Ya. I ingat lagi. Okay. So 2 minggu tu Farih balik, and then Farih message saya lah. Dia kata, sayang, ada berita yang kurang best lah, dia kata. Tapi you jangan, macam ni, dia kata, ayat dia macam you jangan panik, you tenang-tenang je, dia kata macam tu. Of course bila kita dapat message macam tu, saya pun macam kenapa kan? Itu macam tu So kita kan dalam pantang, of course lah takut, yelah meroyal lah apalah kan. Lepas tu dia cakap, kenapa sayang, kenapa? Lepas tu dia kata, oh rumah kena pecah masuk, dia kata macam tu lah. So okay, teruskan. Sebab waktu tu I tak tahu apa jadi. I memang kat rumah, I memang tak balik langsung sampai habis pantang. Mana? You tengok dah selera I kat bilik. Tak berapa ingat lah. Lebih kurang macam tu lah. I mean, dekat bilik je lah kot yang berselerak. Kat bawah I tak ingat berselerak ke tak. Tapi bila masuk bilik tu, laci terbuka. And then berselerak lah sikit. And then nampak tingkap terbuka. And then terus tengok lah barang-barang tu. So barang-barang tu pun dah tak ada lah. Tak ada apa dah kat situ. Macam dia ambil termasuklah you punya bekas kaca yang chilling penuh tu kan? Tak. Yang tu tak ambil? Tak. Yang box tu? Kan? Bukan box kaca, tu. tak kaca. Sorry, Dia box dan kayu. kayu kan? Yang tu dah ambil kan? Dia ambil lah kan coins. tu kan? Dia tak ambil box tu, dia masukkan dia dalam ambil bag. coins je. Dia masukkan dalam coins tu dalam bag. Faham. Dia macam treasure box. Besar dan penuh shilling dalam tu. Adalah coins, adalah note sikit-sikit, tapi memang shilling gila penuh dalam tu. Semua kosong. And then barang-barang kemas semua habis. Saya punya barang semua habis, cincin apa semua habis. Jam tangan, and then you punya jam tangan ada berapa biji lebih kurang kalau you ingat? Bentuk. Bentuk Jam berapa? tangan biji ke bentuk? Biji. Utas. Berapa utas jam tangan? Masya-Allah. Hebatnya bahasa Seutas Melayu. jam tangan Roskani. Oh my god. Okay. Pemenang anugerah seterusnya bakal menerima seutas jam tangan Roskani. Berapa utas? Tak ingat lah, adalah dalam 5-6 kot. 5-6, and then brand biasa-biasa, tapi brand yang betul-betul kenapa gelap betul lah. Time tu biasa-biasa je. Adalah 2-3 yang betul-betul watch brand, Swiss watch brand, macam bagi jam hantaran tu Oris. Lepas tu jam Tag Heuer yang first I beli dengan duit I sendiri, yang warna orange tu. Dua tu je lah kot yang mahal lah. And then the rest tu yang biasa-biasa, but that's sentimental lah. Ada story pasal I pun dah tak ingat dah jam tu dah tak ada, so dah tak ingat dah lah apa benda. Tapi jam macam things that I like and things watch yang I start collect tu because of that lah. Because benda-benda watch yang I ada, yang I beli when I start
to collect. Then you buat report polis lah. You call polis Sebab I memang tak ada. I call Sepanjang police, proses and tu saya memang tak terlibat langsung sebab saya dekat rumah mak saya. First kali call ayah lah. Ya. Lepas tu call polis datang, then dia check apa semua. Polis cakap memang susah lah nak dapat, walaupun ambil cap jari pun macam tak berapa nak clear sebab dia surface yang tak flat. Dia macam grill kat rumah tu, grill yang berbunga kan. Betul? And then macam mungkin hujan ke basah ke. So, and in fact kalau dapat cap jari pun dia bukan macam cerita CSI. Dapat cap jari, masuk dalam sistem, dia scan, keluar muka, tak ada. Faham. Dia kalau ada tangkapan, dan dia check, boleh lah jumpa. Dia bukannya semua orang ada cap jari, database cap jari itulah. So macam itulah, tapi tak ada apa-apa lah. So dia suruh listkan apa barang yang hilang, berapa value. Laptop apa semua kan. Laptop ada kot, laptop, camcorder, itu barang kemas you lah banyak. Betul. Waktu tu adalah Faris share gambar apa semua kan. So mainly memang dia hanya masuk dekat bilik utama je lah. Memang dia masuk bilik utama dan dia ambil daripada situ je lah. Tempat lain tak ada apa pun. Kan bilik tu je. Kita letak barang-barang kita kan. Bilik lain memang kosong pun. Memang tak ada apa, betul. Apa nak cakap orang kata kejadian tu, nak kata trauma tu, of course trauma walaupun kita tak ada kat situ kan. Cumanya macam Faris kata, baik Alhamdulillah waktu kejadian tu kita tak ada kat rumah lah. So salah satunya Allah selamatkan kita adalah kita tak ada kat rumah. Sebab kalau kita ada kat rumah, kita tak tahu apa pula yang akan jadi kan, dengan anak kecil, dengan baby lagi dalam pantang and all. So itu yang pertama lah. So apa yang saya boleh relatekan dengan kisah yang Akmal baca tadi adalah, yang pertama bila cakap pasal kes kecurian lah, bila masuk rumah, masuk-masuk tengok barang-barang kita semua dah tak ada. Ini yang kedua adalah ayat-ayat suami dia tu sama macam apa yang Faris sampaikan dekat saya waktu tu lah. Dia kata waktu tu ayatnya dia kata mungkinlah adalah benda yang Allah nak cucikan kita ke, mungkinlah benda yang kita ada tu, macam mana dia cakap bukanlah dari hasil yang tak baik, tapi ada sebab lah kenapa Allah ambil barang-barang tu dari kita. Bukan hak kita, tapi dia membuatkan kita merasakan macam samalah macam tadi. Semua tu bukan kepunyaan kita lah. Semua tu adalah kepunyaan Allah. Bagaimana kita seronok, kita suka dengan barang-barang perhiasan dunia ni, at the end of the day itu semua kepunyaan Allah. Kalau Allah kata dia nak ambil, Allah nak tarik, dia akan nak tarik dalam satu, orang kata sekelip mata sahaja kan. So pengajaran jugalah buat kita sebenarnya. Walaupun kita ada banyak harta sekalipun, tapi bak kata ustaz kita lah, bukanlah kata tinggalkan dunia dan hanya kejarkan akhirat sahaja. Tak, dunia dan akhirat pun kena balance juga dalam masa yang sama. And then cumanya kena beringat dan berpada-pada. Since then tu adalah macam Faris pun dia orang kata dulu kalau suka beli branded item, but now dah kurang macam tu kan. So mungkin you boleh sharekan sikit lah kenapa. Bahaya betul lah soalan terjah ni. Sebab kan kalau kita tengok ramai je orang yang macam masih lagi bukanlah mengejar dunia. Itu masing-masing hak masing-masing. Dia ada duit, dia boleh beli, it's okay. But kita ada masa yang mana I pun galak beli macam-macam kan. Baju raya pun sampai satu pasang 500-600, 800 tempah apa semua, tak termasuk beli kain. So it can be up to thousands. But now Alhamdulillah Allah jentikkanlah kesedaran tu. So yes, nak tahu juga daripada you. Okay, before pasal benda tu, mungkin pasal kejadian tadi. Masa kejadian tu, mungkinlah masa tu tak tahulah, Allah bagi ketenangan sikit kot supaya bolehlah nak, sebab memikirkan you tengah pantang apa semua, so jadilah tenang sikit time tu. Tapi at that time the
thought, the fikiran is not like how I would take it now. Macam sekarang ni, bila dah belajar apa semua ni, macam I selalu cakap kat you lah, ataupun ada hari tu someone said about this, tapi I tak ingat siapa, but credit goes to that person lah. Okay. So dia macam you cakap tadi, bila jadi macam ni, mungkin ini adalah pengajaran daripada Allah kan. So which is betul, one is betul, tapi the other, when after kita belajar apa semua, kita tengok apa semua benda ni, then the thinking now is more on apa itu pengajaran, apa itu nikmat, ataupun apa itu ujian daripada Allah. So Okay. perbezaan dia, because ujian dan nikmat, dia can be both. Dia boleh jadi benda yang baik, dia boleh jadi benda yang tak baik. Betul. So both baik and tak baik can be both. Can be ujian, can be nikmat. Betul. So the question now is actually, apa yang membezakan nikmat dengan ujian? So bila ada dengar yang this person cakap ni, is that yang membezakan ujian dan nikmat adalah macam mana kita react. What do we do? How do we react to the situation? How do we react to the kebaikan? How do we react kepada keburukan ataupun musibah? Ataupun how do we react kepada pemberian Allah? Dapat duit ke, dapat rezeki apa ke? How do we react? So that would determine whether it ujian ataupun nikmat. Ataupun macam contoh, dapat duit. People always think about dapat duit tu is nikmat. Okay. Dapat nikmat lah daripada Allah kan. Betul. Tapi it is also can Ujian. be ujian, which is like istidraj ke apa ke. Betul. Why? What makes it the different is that macam mana kita react. Kita dapat duit tu, kita buat apa dengan duit tu? Faham? Kita Joli ke? Joli katak ke? Kita terus tak ingat dunia lah orang panggil kan. Terus dia tak ingat dunia, kita pergi daripada elok kita sebelum dapat projek untuk dapat income tu, kita selalu ke masjid, kita so'a, kita bangun pagi, bangun tengah-tengah pagi, tengah malam untuk doa apa semua. So bila dah dapat tu, menjauhkan kita daripada benda-benda tu. Jadi kita pun rasa dah senang. Dan kita rasa kita dah usaha ni, dah ada habuan, so kita relax, kita macam malas, kita berjoli je apa semua. Mungkin itu adalah ujian sebenarnya. Betul. And then untuk menjadikan dia sebagai satu nikmat adalah kita kena make sure lah bila kita dapat tu, kita lagi kuat kita dekat dengan Allah. Kita lagi banyak pergi beribadah ke, selalu pergi masjid, lagi kuat pergi masjid ke, lagi banyak kita sedekah, ataupun lagi banyak kita keluarkan zakat, lagi banyak kita buat charity, ataupun mungkin lagi banyak kita pergi umrah ke, ataupun sponsor orang pergi umrah ke, whatever lah, which is yang membawakan kita kebaikan, lagi dekat kepada Allah. The third thing is bila pasal gaji. Masa gaji awal-awal dulu rendah, tapi tambah dengan side income apa semua, alhamdulillah cukup lah, tapi masih lagi rasa macam nak lagi because nak memerlukan lagi untuk beli barang-barang yang mahal tadi tu lah. And then bila tengok orang yang lagi jawatan tinggi, rasa okay, bila aku sampai tahap dia, cukup lah kot gaji aku ni, sebab sekarang ni banyak ni, nanti dah tambah lagi baru dah cukup kan. Faham? So kejar. Bila dah dapat tu macam aku dah sampai dah level ni, tapi macam kenapa rasa tak cukup lagi? Nak lagi. So it comes to the point where dapat fikiran ataupun terfikir macam apa yang dikejar sebenarnya. Adakah masalah
dengan duit masuk ni income ataupun macam mana. So bila fikir tu sebenarnya it's about how you spend, how you manage your expenses lah. Duit masuk tu is dah rezeki daripada Allah. Okay. Tapi how you spend tu is your decision lah. So start daripada situ lah. Start mula control the expenses tu, apa semua, benda-benda yang perlu, benda-benda yang tak perlu, apa semua tu. And then macam saya cakap tadi, phase of life. Sebab bila dulu dah boleh pakai jam branded, dah boleh pakai kereta yang ada nama, dah boleh pakai pen yang mahal apa semua. So bila target nak beli tu dapat beli, tapi bila dah beli tu masih lagi macam nak lagi next, nak lagi yang mahal, nak lagi yang up lagi. So it never finish, it never ends. Faham. So dia macam okay lah, that is not what I want actually. That is macam sampai bila nak kejar? Because dia takkan habis. Katalah you beli Tag Heuer, lepas tu you beli Oris, lepas tu you beli tambah lagi, ambil lagi, up lagi, beli Rolex. Lepas tu tambah lagi beli AP, lepas tu tambah lagi beli all those things lah, benda tu. So sampai bila tak akan habis. And then you nak lawan siapa? You nak tunjuk kat siapa? And then you nak tunjuk yang you ni lagi hebat daripada siapa? Faham. Kalau you rasa kawan you sebelah, jiran you, katalah jiran you, nak lawan dengan jiran you, dia pakai kereta Merc, you nak kena pakai kereta Porsche for example. Okay, katalah you dah lawan dengan jiran you, orang lain tu lagi kuat, lagi hebat daripada jiran you. Mungkin pakai Ferrari, dan you akan pergi beli Ferrari. You nak lawan dengan Ferrari, you beli Lamborghini lah katalah. And then kalau you dah beli Lamborghini pun, lawan dengan orang lain lagi, yang lain lagi. So dia takkan habis. So to me it's like, why do I need to chase all these things? Because dia takkan habis. So penat je. So baik, tak payah. And then there's nothing for, itulah, it's easy, probably it's easier for me. Dia tak easy, tapi dia easier compared to other people. For me, because Alhamdulillah I dah pernah try, dah pernah merasa pakai pen yang mahal, dah pernah merasa pakai jam yang ada brand, dah pernah merasa pakai kereta yang ada nama. So bolehlah nak control ataupun nak control daripada teruskan membeli benda-benda macam tu. Instead of buying because of the brand, because of the status, it's more buying because of the functions. Bukannya tak boleh beli barang mahal. Contoh macam you memang buat konten apa semua, nak ambil video, nak ambil gambar, nak edit apa semua, memerlukan phone yang a bit powerful, cantik video dia, and then processing dia kuat apa semua, supaya boleh render dengan cepat apa storage semua, besar, then carry on. It's function. Dia bukannya you pakai sebenarnya untuk telefon, untuk WhatsApp, untuk ambil gambar biasa-biasa, untuk simpanan je. Tapi you beli yang paling power, sebab tak iPhone nak 17 Max Pro, sebab nak tunjuk you ni hebat, boleh beli pula 2 tera. Tapi you pakai pun tak sampai 0.3 tera. Basic je. So tak kena lah. So dia bukan tak boleh, tapi back to the purpose you beli ataupun you berbelanja. Yelah, faham lah macam benda tu. Cumanya nak tahu apa yang membuatkan you boleh bertukar daripada keadaan yang lama kepada keadaan yang baru ni. Ada peristiwa realize tak ada. Dia memang you berfikir sendiri je. Tak ada, dia tak ada trigger kot. Dia realization macam sampai bila nak macam ni, penat lah kot. Okay, penat nak mengejar je. Kerja I tak apa kan? Tak apa. Itulah, makna kata betul lah kata Piramli. Orang beli kereta baru, dia mau kereta baru. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Macam itulah. Itulah manusia, fitrah sebagai seorang manusia kan. Even
saya dengan Farih pun kembang macam it can be topik yang macam daripada mengarut, lepas tu adalah manfaat sikit, adalah campur-campur lah, campur-campur kan. And then ada satu masa tu macam Faris cakap lah, dia kata macam Alhamdulillah, syukur bila mana Allah dah berikan kita rasa kecukupan. Maksudnya tak perlu melebih-lebih, tak perlu menambah-nambah dengan apa yang kita ada. Alhamdulillah. Maksudnya begitulah. But for me myself, kadang-kadang bila kita nakkan sesuatu tu, and then bila kita dapat sesuatu tu, lepas tu kita dah macam tak ada apa pun sebenarnya. Dia punya excitement tu adalah sebelum kita membeli tu nak. Tapi bila kita dah beli tu, tak ada apa pun. Macam dia punya itu I lah. Okay, mungkin ada orang lain yang rasa macam dia memang nakkan sesuatu tu, bila dia dapat dia rasa macam dia hargai bla bla. Tapi macam saya dah tak ada rasa tu. Bila sampai satu tahap beli, lepas tu rasa macam tak ada apa pun sebenarnya. Lepas tu kita akan cari benda lain. Macam tu. So dari situ dah stop lah. Okay, dah stop macam tu. Even kalau sekarang pun contoh macam paling-paling mahal pun baju-baju saya lah. Baju-baju yang saya pakai hari-hari tu. Especially abaya-abaya ke apa ke. Tapi kalau saya beli pun kebanyakan orang akan macam, alah, Akmal punya baju ni semua mahal-mahal. Betul mahal, tapi saya beli waktu sale. Kan tak kisahlah benda tu raya tahun lepas punya ke, raya 2 tahun lepas punya ke, kalau benda tu RM70, RM90 saya beli. Kan kalau benda tu as is, adalah dia punya manik tercabut sikit ke, saya beli. I don't care. Macam tu kan. Sebab kita yang nak pakai, for me, I okay. I tak ada masalah untuk benda-benda macam tu. That's why baru-baru ni adalah seorang sahabat saya pakai baju cantik lah, baju kurung kan. Dia pergi wedding, dia pakai sepasang anak-anak dia. Lepas tu Intan. Lepas tu saya cakap lah, Along, cantik ni baju Along dengan anak-anak Along, beli kat mana? Lepas tu dia kata macam, alah segan lah nak cakap dengan Alang, Along beli kat Shopee. Jadi saya cakap, oh my god, kenapa nak segan nak cakap macam tu kan? Yang lepas tu dia kata macam, alah biasa-biasa je. Saya cakap, ya Allah, yang biasa ni lah yang kita nak, yang murah-murah ni lah kita nak, janji berkualiti. Macam tu. Kadang-kadang orang pandang kita macam, dia ni tak pakai kot baju murah-murah. No kan. Saya kadang-kadang baju anak-anak pun beli apa yang ada je. Even Farid pun cakap tak perlu beli mahal-mahal. Kadang-kadang beli baju Melayu anak kan. Contoh macam kita beli baju Melayu hari tu, Farid beli Era. Lepas tu kononnya nak belikan Fayaz jenama yang sama, 180. Lepas tu Farid kata tak payah, cari je yang murah-murah. Yang orang kata yang, sebab budak kan, pakai pun berapa lama sangat. And then pergilah cari, saya bawa dia pergi cari dekat Globe yang harga RM70. Macam tu. So we are Mahalnya macam tu. Tak ada yang murah, memang tu harga dia. 39 tak ada. Tak ada. Kalau ada, saya beli dah. Kalau ada, saya beli dah. So, Alhamdulillah, kita, macam Farid kata juga tadi, dia basically, kita tengok function dia, quality dia. Kalau ada barang yang sama, quality lebih kurang, tapi ada harga yang lebih rendah, yang beza adalah jenama je. I would buy yang tak ada jenama tu. I okay, tak ada masalah. Alhamdulillah. Kan? That's why, macam kita orang cakap, semoga Allah tetapkan rasa. Amin. Dan Allah tidak bolak-balikkan hati kita lah dengan apa yang kita dah rasa sekarang ni, dengan apa kecukupan yang Allah dah bagi sekarang ni. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah lah kita semua semoga dapatlah kita rasa kecukupan. Tapi baru-baru ni ada jugalah saya baca kat thread, ada satu ni dia cakap pasal kenapa dia dikurniakan family yang susah berbanding dengan kawan-kawan dia yang lain. Kawan-kawan dia yuran pun parents bayar, kereta pun parents bagi dekat college, itu budak college kan. Tapi dia kena cari semua sendiri, macam tu lah, something like that. So saya reply lah kat dia, saya cakap, akak dulu dari umur belasan tahun dah cari duit sendiri. Ayah kerja di BKL, mak tak bekerja. Tapi memang dah dididik dari kecil untuk cari duit sendiri sampailah sekarang. Alhamdulillah dengan apa yang kita ada sekarang, kejayaan yang kita ada sekarang, kita pula bantu mak ayah kita. Jangan mempersoalkan kehidupan orang lain ataupun membandingkan kehidupan orang lain yang lebih atas dari kita. Of course kalau kita tengok orang yang lagi atas, kita akan rasa macam aku ni tak pernah cukup. Aku tak akan cukup. Tak cukup. Okay? Tapi tengoklah orang yang bawah kita. Kita tengok sekarang ni kehidupan kita, rasa macam kita susah. Tapi kalau orang bawah kita tengok kita, dia akan rasa macam seronoknya kehidupan kita. Kan? Jadi Allah dah kurniakan kehidupan kita yang Alhamdulillah, kita syukurlah, kita upgrade lah, kita cubalah cari jalan macam mana kita nak perbaiki kehidupan kita, bagaimana kita nak perbaiki kelemahan yang kita ada ni untuk jadi manusia yang lebih berjaya.
insya-Allah. Jangan membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Bandingkan dengan kehidupan kita sendiri daripada kita yang 2 tahun lepas ke 5 tahun lepas ke, mungkin kita belum ada kereta waktu tu. But Alhamdulillah hari ni walaupun pakai Ativa ke walaupun pakai Azia, Alhamdulillah dah ada kereta. Dah tak payah nak orang kata dah tak perlu nak bersusah payah naik kenderaan awam. So yes. Nak tambah apa-apa? Tak ada. Selagi mana kita hidup, ujian, nikmat akan sentiasa adalah. Sentiasa Allah berikan kepada kita. Satu firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, insya-Allah akan tambah lagi nikmat untuk kita semua, insya-Allah. Jadi dengan apa yang kita ada, sentiasalah bersyukur, insya-Allah. Betul sayang? Dan kata-kata, bukanlah kata-kata, ni conversation dengan Agim. Masa Alhamdulillah direzekikan untuk bertentang mata, menguruskan program ataupun event yang bersama dengan Agim. Agim ni adalah kiai daripada Indonesia lah, yang agak berjaya. Kalau ditengokkan dia punya how dia manage dia punya pesantren dia tu, a bit memang antara yang structured, yang organised, yang berjaya lah. Tapi bila duduk tu tanyalah dia macam mana nak rasa tenang, dengan rasa tenang, dan also macam mana nak manage duit ni supaya sentiasa ada apa semua. So bila tanya soalan tu kepada Agim ni, Kiai Agim, dia tanya balik soalan, semalam makanan yang kamu makan tu siapa bagi? So jawablah Allah. Okay. Makanan yang hari ni yang kamu makan siapa bagi? Allah. So makanan esok siapa yang akan bagi? So tak adalah jawapan lain kan, Allah. So apa yang nak risaukan? So point dia, yakinlah kepada Allah. Allah dah tetapkan rezeki masing-masing. Cumanya on our part, kita hanyalah perlu berusaha. Kita punya control, circle of influence ataupun within our control is actually how kita boleh sentiasa berusaha. Whether usaha tu membuahkan hasil ke tak ke, itu serahkan kepada Allah. Cumanya so on our part, kita berusaha, katalah kita buat A dan dapat, Alhamdulillah. So continue lah buat A. Tapi kalau kita buat A tak dapat, kita usaha lagi cara B. Tak dapat, usaha lagi cara C, dan continue usaha. Whatever yang kita dapat, whatever yang kita boleh makan ke, dapat duit ke, dapat kesenangan ke, apa-apa semua itu adalah ditetapkan oleh Allah. Cumanya kita tak tahu rezeki kita tu apa benda, macam mana, berapa banyak. So itu kita serahkan kepada Allah. Cumanya on our part, kita continue usaha dan bersangka baik dengan Allah. Betul. Ada tempat perlindungan yang selesa, ada kenderaan, ada keluarga yang baik-baik, itu semua adalah rezeki. Dan rezeki ni bukan duit je. Okay? Semua benda yang orang kata dengan apa yang kita ada sekeliling kita, itu semua adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sama ada kita sedar ataupun tidak, termasuklah nafas yang tengah Allah bagi ni. Setiap hembusan nafas ni adalah rezeki juga. Jadi bersyukurlah dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Semoga kita sentiasa menjadi hamba Allah yang sentiasa mengucapkan syukur atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allahumma barik, masya-Allah, tabarakallah. Jadi saya rasa itu saja untuk episod kali ini. Thank you sayang for your sharing, and insya-Allah semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada anda semua, sehingga kita berjumpa lagi dalam promosi pula. Salah rancangan. Okay, so semoga kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum, bye.